Setiap hari, kita di atas jalan raya kan? Dan kita dikelilingi oleh satu kod rahsia yang kita nampak tapi mungkin tak pernah betul-betul faham. Bukan papan tanda, bukan bahasa isyarat, tapi benda yang ada kat depan dan belakang setiap kereta. Ya, plat nombor. Nampak biasa je tapi sebenarnya ia menyimpan cerita, sejarah, status dan identiti kita sebagai rakyat Malaysia. Cuba fikir sekejap. Pernah tak anda tengok plat nombor kereta sendiri dan tertanya-tanya, apa cerita di sebaliknya? Jom, kita bongkar kod rahsia ni sama-sama. Kita mulakan dengan misteri yang paling asas sekali. Okey, kita mulakan dengan satu plot twist. Ramai sangat orang fikir yang huruf depan plat nombor kita ni ikut susunan abjad negeri. Logiklah kan? A untuk Perlis. Tapi kenapa Perak yang dapat huruf A tu? Bukan Perlis, bukan Pulau Pinang. Kenapa Perak? Jawapannya akan bawa kita balik ke zaman British dulu. Rupanya, sistem ni tak ada kena-mengena langsung dengan abjad. Sebaliknya, ia macam satu sistem ranking. Ia adalah senarai kedudukan berdasarkan negeri mana yang ada paling banyak kereta waktu tu. Siapa paling kaya, dia dapat huruf awal. Jadi siapa juara dia? Di tempat pertama, dengan huruf A adalah Perak. Nombor 2, Selangor dengan huruf B. Dan ketiga, Pahang dengan C. Jadi faham kan? Ini bukan sekadar huruf, tapi ia macam lambang kekayaan, lambang betapa pentingnya sesebuah negeri itu di mata British masa tu. Dan inilah puncanya, sebab apa Perak nombor 1? Sebab kekayaan bijih timah di Lembah Kinta. Perak masa tu memang pusat ekonomi British, jadi ramailah pegawai, saudagar British tinggal kat sana. Dan merekalah yang mampu pakai kereta masa tu. Jadi, huruf A itu sebenarnya adalah warisan zaman penjajah. Satu tanda jelas siapa yang raja di jalan raya pada zaman tu. Tapi, zaman berubah. Lepas merdeka, kereta bukan lagi untuk orang kaya atau British saja. Semakin ramai orang mampu beli kereta, jalan raya kita pun makin sesak. Jadi, sistem yang seringkas ni dah tak cukup. Ia kena berevolusi, kena berubah untuk ikut perkembangan negara kita yang tengah pesat membangun. Cara dia berkembang pun bijak dan sistematik. Cuba bayangkan, P untuk Pulau Pinang kan? Bila nombor dari P1 sampai P9999 dah habis, sistem akan tambah satu lagi huruf kat depan. Jadilah PA. Bila PA9999 dah habis, dia jadi PB. Lepas tu PC dan seterusnya. Sampailah habis semua huruf, baru dia tambah huruf ketiga pula, macam PAA. Mudah tapi efektif. Nampak macam sistem ni sempurna kan? Macam boleh tahan sampai bila-bila. Tapi, pada tahun 2013, sistem ni tiba-tiba sampai ke penghujungnya. Satu krisis yang tak dijangka berlaku. Betul-betul kat pusat negara kita, Kuala Lumpur. Cuba bayangkan ni, plate WYY 9999 dah pun dikeluarkan. Maksudnya, semua kombinasi untuk huruf W dah habis licin. Tak ada lagi dah, tersekat. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, sistem plat nombor kita buntu. Dan ini berlaku di Kuala Lumpur, bandar paling sibuk yang perlukan format baru serta-merta. Jadi, penyelesaian yang diperkenalkan masa tu agak radikal. Dia letak huruf kat belakang nombor pula. Tiba-tiba kita nampak plat macam W1A, W2345B. Pelik kan? Ia memang pecah tradisi yang kita dah biasa tengok berpuluh-puluh tahun. Memang mengelirukan dan sejujurnya orang ramai tak suka langsung. Dan apa yang menarik kat sini? Suara kita, suara rakyat, didengari. Orang tak minat format baru ni, bidaan nombor plat pun jatuh merudung. Itu isyarat yang sangat jelas. Jadi pada tahun 2016, Kementerian Pengangkutan buat keputusan, okey, kita patah balik. Mereka lancarkan siri V untuk KL, balik semula kepada format klasik yang kita semua kenal dan suka. Boleh kata ni kemenangan untuk tradisi lah. Tapi, cerita tak habis kat situ. Selain kod biasa yang kita semua guna, ada lagi dialek-dialek khas atas jalan raya. Macam kod dalam kod. Ia digunakan oleh kumpulan-kumpulan tertentu khas untuk bezakan mereka daripada kita, orang awam. Kalau anda tahu cara nak baca plat ni, anda boleh terus kenal siapa mereka. Contohnya, taksi sentiasa mula dengan huruf H. Kenderaan tentera pula mesti mula dengan Z. Lepas tu ada huruf kedua pula macam ZD untuk tentera darat. Dan yang paling senang nak cam, plat diplomatik. Warna merah, lepas tu pakai kod negara mereka. Memang lain dari yang lain. Sekarang kita masuk ke era moden. Zaman di mana fungsi plat nombor ni bukan lagi untuk kenal pasti kereta semata-mata. Fungsi tu dah macam jatuh nombor 2. Sekarang, kod ni dah jadi benda yang sangat peribadi. Ia dah jadi macam satu pentas untuk orang tunjuk status, identiti dan juga kekayaan.
Plat nombor sekarang bukan lagi nombor rawak yang kita dapat masa daftar kereta. Tidak. Ia dah jadi macam aksesori, macam fashion. Sampai ada orang yang sanggup belanja lebih banyak untuk nombor plat berbanding harga kereta itu sendiri. Ingat lagi tak tahun 2012? Satu Malaysia terkejut bila plat WW1 terjual dengan harga bidaan lebih RM500,000 dan pembelinya ialah Sultan Johor. Bayangkan, harga sebuah rumah mewah untuk sekeping plat nombor je. Tapi rekod tu tak tahan lama pun, 4 tahun je. Lepas tu baginda pecahkan rekod sekali lagi, kali ni dengan plat F1. Harganya lebih RM836,000. Ramai yang percaya sebab ia sama macam nama sukan lumba kereta paling elit, Formula 1. Dan bukan itu je, orang Malaysia kan kreatif. Kita mula bermain dengan huruf dan nombor ni untuk buat perkataan. Contoh paling ikonik mestilah Aku 8055. Kalau anda baca laju-laju, ia jadi Aku Bos. Kan? Ini dah jadi simbol bagaimana plat nombor sekarang ni digunakan untuk hantar mesej peribadi. Jadi kita dah nampak kan perjalanan plat nombor ni. Daripada cuma alat untuk British kira harta, ia berubah jadi sistem yang logik untuk negara kita yang makin membangun. Dan akhirnya hari ni, ia dah jadi macam satu kanvas untuk kita ekspresikan diri sendiri di zaman moden ni. Setiap plat nombor tu sebenarnya macam kapsul masa yang bergerak. Ia bawa sejarah ke mana-mana je ia pergi. Jadi, lepas ni, bila anda pandang plat nombor kereta anda, cuba ingat balik. Ia bukan sekadar nombor dan huruf rawak. Ia adalah sebahagian daripada satu cerita yang sangat panjang. Persoalannya, apa cerita yang plat anda cuba sampaikan?